Ni soal jawab. Kau bantai aku buat apa? Orang nak tahu kisah hidup kau. Okay, kau asal daripada mana? Asal aku? Ha. Aku asal dari perut ibu aku. Besar dilahirkan Keluang Johor. Okey. Kecil di Kampung Muni Jaya. Okey. Kampung Muni Jaya, Johor Bahru. Layang-layang tak nak. Okey. Tu kau betul? Kau sekolah di mana? Sekolah. Sekolah. Buat apa cerita sekolah? Aku mana pernah sekolah je, cik. Tak pernah. Okey. Umur kau berapa kau datang ke Kuala Lumpur? Umur aku masa tu aku datang masa aku kat kampung, umur aku 19, 20. Masa tu aku datang ke umur aku 18. Okey. Ini bukan saya punya jawapan, tuan. Saya hanya bertanggungjawab dengan soalan. Soalan saya simple-simple je. Kalau saudara pening dengan jawapan, jangan salahkan saya. Naiklah tanda love banyak-banyak untuk dia. Kalau pening makan ubat. Okay. Ubat apa? Ubat penedot. Okey. Kau cerita dari atas ke bawah kan ni? Ke daripada bawah ke atas? Bukan. Okey. Ke bawah ke atas. Okey. Mula-mula kau keluar rumah kau pergi mana, Mat? Aku kalau Kau cerita balik. Selalu kau cerita kat aku. kalau keluar, Masa kau kecil kau keluar rumah, kau pergi mana dulu? Johor Bahru dulu ke KL dulu? aku meraya kampung dulu. Meraya kampung, cuci mata. Tengok depan peminat sana. Ya, cuci mata. Apa yang ada kampung kau yang menarik sangat? Lagu Bel Meraya. Kampung aku dulu, aku kecil-kecil suka makan petai. Petai, lepas tu ulam Jawa. Ulam Jawa itu campur dengan apa? Jering. Melayu cakap jering, Jawa cakap genjolan. Jengkol. Okey. Mat. Selawat sikit, Mat. Allah tak sana, Mat. Tak nak. Supaya kau jawab soalan aku. Sebab kalau macam tersampuk dah ni, tanya lain, jawab lain. Aku tak ada. Tapi tuan-tuan kena anggap macam tu, tuan-tuan. Kalau saya tanya dia jawab jawapan saya, itu nama dia Ustaz Ibnu Raja. Tapi kalau malam ni dia jawab ikut jawapan saya, berarti dia ni ustaz lah. Tapi dia bukan ustaz. Tak ada. Mat. Kenapa nak pergi daripada Johor tiba-tiba nak ke Kuala Lumpur? Kenapa kau buat keputusan datang Kuala Lumpur? Peminat tanya. Dari Johor Bahru nak pergi KL. Tak, kenapa? Kenapa kau datang KL? Tak duduk Johor Bahru, tak boleh duduk. Pasal Johor Bahru, pasal dulu aku terikut M. Nasir. M. Nasir buat konsert. Aku pergi KL lah. Tapi M. Nasir buat konsert dulu kat Batu Pahat tahun 83. 84 M. Nasir buat konsert di Muar. Lepas tu 84 kau umur 16 tahun. Okey. 84. Kau umur 16 tahun. 1983 apa? 1983 kau umur 15 tahun. Lepas tu M. Nasir pergi KL, aku balik kampung. Lepas balik kampung, baru aku nyanyi kat komplek. Komplek Tun Abdul Razak. Aku joget-joget. Okey. Okey. Itu lah kisah penghidupan aku. Okey. Kat komplek Tun Abdul Razak, aku joget-joget, kenalan dengan guard. Orang cakap gila, orang Melayu cakap gila, Jawa cakap gonjolan. Tu joget-joget. Macam tak betul je. Itu Melayu cakap. Kenal lah. Lepas tu? Lepas tu aku datang lagi joget-joget. Ramai ni. Peminat? Peminat ramai. Ada orang bagi saya dalam 20, 30. Ringgit ke sen? Duit lah, 10. 40. Masa kau menyanyi tahun 83 tu? Orang kaya mana kat Johor tu bagi RM10? Aku suruh sedap, apa nak malu. Joget. Joget-joget. Yang pertama tu dapat RM2. Besok datang joget-joget. Yang ketiga tu baru kena tarik dengan guard. Alah. Lepas tu datang lagi joget-joget. Dia tak bagi. Kau hasut lagi, aku hantar kau balik. Keluar balik. Nyanyi kat tepi jalan. Ada gitar. Tapi Okey. Balik pada soalan. Dah jauh dah, Mak. Cantik jawapan kau. Aku rasa ramai peminat kagum dan memahami jawapan ni. Okey, sekarang ni apa yang buat daripada
Tuan-tuan, kita kena bagi dia bertenang sebab capture gambar dia memang begitu. Memory capture gambar dia. Jadi tuan-tuan jangan harap dia ikut capture gambar saya. Sebab kita sedang mengikut capture gambar dia supaya membantu dia bercerita. Okey, Mat sekarang ni dah habis Johor tau. Okey. Kau cerita balik macam mana kau cerita aku, kau datang, lepas tu kau menyanyi di Kuala Lumpur. Oh, zaman-zaman aku dulu kat Kuala Lumpur. Zaman-zaman aku dulu kat Kuala Lumpur, aku minta orang RM3 tengok filem Gembara Seniman Jalanan. Tu di Kuala Lumpur ke di Johor? Di Kuala Lumpur. Okey, tak Allah Akbar. Kau cakap tadi KL? Ya. Tapi macam mana daripada Johor baru datang Kuala Lumpur? Macam mana boleh datang? Lepas tu baru minta orang RM3 di KL tengok Gembara. Sekarang ni soalan saya, Mat. Dari macam mana kau datang daripada Johor ke Kuala Lumpur? Dari Johor Bahru datang KL. First time kan dulu kau cerita kat aku. Iyalah, Kau naik kereta api. Naik kereta api. Cerita kat tu. Naik kereta api ya. Yelah sekarang Masa tu aku Nur Munira tak tahu cerita ni. Dia ni tak cerita. Ni tak payah. Kisah penghidupan saya dulu datang KL. Saya naik kereta api, masuk bilik air. Lepas tu Norok, jaga tiket tu, tengok mana tiket? Tiket saya bapak saya pegang. Betul, cerita yang sama. Pegang. Masa tu umur saya 9 tahun. Budak ni. Okey. 9 tahun. Lepas tu dah sampai Segamat. Tukar kereta api, naik lagi pergi. Cerita. Naik pergi sampai KL, manjat pagar. Manjat pagar. Lepas manjat pagar tu, depan tak boleh. Ada orang jaga tiket. Manjat pagar. Sana dah tak boleh manjat lah. Dia dah buat tajam-tajam. Okey. Itulah penghidupan saya. Masa itu saya manjat, pergi ke Lumpur, saya nak jumpa juara bintang ATM. Jamal Ubaidillah Haji Ali. Sebenarnya bukan Haji Ali. Nama dia sebetul Jamal Ubaid Ali. Jamal Ubaid bin Haji Muhammad Ali. Betul. Okey. Dah naik kereta api sampai Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Tak umur 9 tahun. Ya, 9 tahun. 9 tahun kecil macam tu, Mat. Boleh lah. Masa tu kau kecil macam mana? Kecil macam ni. Kecil macam tu dah 15, 16. Bawah lagi sikit. Bawah lagi sikit. Ni? Tu macam tu. 16. Boleh lah tu. Aku yang tak ada. Boleh 16. lah. Kalau 9 macam tu. Masa 9 tahun kan kau tak keluar kampung lagi. Kau ikut kakak Mas kau pergi menyanyi dekat tu. Kat kampung. Aku duduk kat kampung. Masa itu umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. 9 tahun akak aku bawa pergi Johor baru. Itu 9 tahun pergi Johor. Kak Mas bawa pergi Johor. Sebab pergi kakaknya KL, dulu adalah penyanyi pergi band. KL umur aku 15 baru aku tu. Bawa betul. 9 tahun dari layang-layang pergi Johor Bahru ikut Kak Mas kau nyanyi. Mastura. Yang kau Mas Tura yang dia persalahkan kakak dia sampai sekarang. Dia kata kerana kakak dia bawa pergi Johor Bahru lah dia jadi orang yang tak lekat di rumah. Merayau kata. Dia kata kalau kakak tak bawa dia pergi Johor dia duduk masjid. Itulah ayat yang dia ulang-ulang. Okey, dah datang KL. Kau sampai Kuala Lumpur pertama kali macam mana kau pergi cari Jamal? Tak jumpa. Tak jumpa. Nyanyi tengok filem Gembara Seniman Jalanan. Nyanyi. Lepas tu tanya orang. Bintang ATM kat mana? Orang tak tahu. Bintang RTM. Orang tak tahu. Asal orang tak tahu Kuala Lumpur? Ngok sangat tak tahu bintang RTM kat mana? Orang tak tahu. Dia tak nak beritahu. Nanti kalau tahu, aku pergi sana. Radio ATM. Satu Kuala Lumpur pakat semua tak usah bagi tahu dia, tak usah bagi tahu dia. Tak boleh. Biar dia nyanyi tepi jalannya, tak boleh pergi sana. Nanti pergi sana habis. Jumpa dia. Masa tu kau nak masuk bintang RTM? Masa tu kau nak masuk bintang RTM ke kau nak jumpa Jamal Abdillah? Aku nak jumpa Jamal Abdillah. Bukan nak masuk menyanyi? Tak nak. Alhamdulillah. Okey. Kalau masuk bintang ATM Jamal Abdillah tak boleh saya makan. Okey, ni Nur nak tanya lagi. Sebut kalau saya tanya dia tak semangat tuan-tuan. Kau tanya mana kasut pink baru beli tu? Kasut pink. Kasut pink yang kau baru beli tu. Okey tuan-tuan, saya dia. Okey. 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 Fokus. Berapa ribu orang ada ni? Kita akan pergi pada kisah